Nombor 30. Heinrich Himmler, Ketua SS, penolong Ketua Gestapo dan arkitek Holocaust. Dia dan Hitler berselisih faham pada akhir Perang Dunia Kedua. Selepas cuba berunding damai tanpa pengetahuan Führer dan diarahkan ditangkap oleh Hitler, Himmler melarikan diri dari lingkaran dalamnya dengan menyamar sebagai askar. Untuk seketika, nampak seolah-olah arkitek kepada begitu banyak keganasan itu mungkin akan lenyap dalam kekacauan Reich yang sedang runtuh. Selepas lebih seminggu melarikan diri, Himmler telah ditangkap oleh rondaan bekas tawanan Perang Soviet pada 21 Mei 1945. Dia diserahkan kepada British. Tetapi Himmler mahu selesaikan perbicaraan sendiri di luar mahkamah dengan pil sianida yang disembunyikan pada keesokan harinya, menyebabkan kematian yang cepat. Tetapi nasib baiknya menyakitkan. Namun, itu tidak sebanding dengan nasib tragis yang menimpa pegawai atasan mesin maut Nazi. Saya Josh. Berikut cara setiap pemimpin utama Nazi mati. Nombor 29. Adolf Eichmann ialah watak utama Holocaust dan frasa kebanalan kejahatan dicipta sebagai reaksi terhadapnya. Eichmann ditangkap ejen Mossad di Argentina sebelum dibicarakan di Israel dan dikenali kerana tidak mengaku bertanggungjawab atas jenayahnya. Dia mendakwa dirinya hanya birokrat patuh yang menurut perintah, namun gagal. Dia dihukum mati pada 15 Disember 1961. Selepas beberapa ketika di penjara menunggu hukuman mati, dia dibawa ke tiang gantung dan digantung pada 31 Mei 1962. Mayatnya dibakar dan abunya dibuang ke Laut Mediterranean. Jika Eichmann mendakwa dia hanya menguruskan kertas kerja, Nazi seterusnya ini pula memakai kod makmal, lakukan kekejaman secara peribadi. Nombor 28. Joseph Mengele, dikenali sebagai malaikat maut. Terkenal kerana eksperimen manusia yang kejam ke atas tahanan yang tidak berdosa di kamp tumpuan Auschwitz. Dia juga antara ramai Nazi yang melarikan diri ke Amerika Selatan melalui laluan tikus. Namun keadilan tetap akan menjejaki semua orang, akhirnya dalam apa jua bentuk. Mengele hidup miskin, paranoid dan sengsara pada tahun-tahun terakhirnya. Dia sangat takut ditangkap hingga mengunyah rambut sendiri sampai rambut itu menyekat ususnya. Tetapi Mengele tidak pernah ditangkap. Sebaliknya, pada tahun 1979, dia mengalami strok ketika berada di kolam renangnya, tenggelam ke dasar akibat lumpuh dan lemas dalam detik-detik panik terakhirnya. Dan Mengele bukanlah satu-satunya yang menghadapi pembalasan nombor 27. Reinhard Heydrich, tokoh logistik berpengaruh dalam Holocaust, juga perancang utama Kristallnacht. Dia begitu menakutkan dan kejam sehingga Hitler memanggilnya lelaki berhati besi. Tidak ramai yang lebih ditakuti dan dibenci daripada Heydrich. Tetapi sewajarnya, dia juga mengalami salah satu kematian yang paling mengerikan dan menyakitkan dalam rejim itu. Dua pembunuh Czechoslovakia menyerang Heydrich di Prague-Lieben pada 27 Mei 1942. Selepas cubaan menembak gagal, mereka membaling periuk api anti kereta kebal yang diubah suai ke arah kereta Heydrich, menyebabkan badannya dipenuhi serpihan logam. Heydrich menanggung rawatan yang amat menyakitkan selama seminggu apabila jangkitan merebak. Walaupun nampak akan sembuh, Heydrich mengalami kejutan, koma, lalu meninggal pada 4 Jun. Orang kanan Führer juga tidak terlepas dari nombor 26. Seperti Himmler, Rudolf Hess adalah sekutu rapat Hitler sebelum dia mengkhianatinya. Hess bersama Hitler semasa Beer Hall Putsch 1923 membantu mencatat Mein Kampf di penjara serta menjadi timbalan Führer hingga 1941. Itulah ketika dia membuat keputusan yang sangat pelik untuk terbang ke Scotland untuk cuba berunding bagi mendapatkan keamanan. Ditangkap sebagai musuh keamanan dan dianggap pengkhianat oleh Hitler, Hess dipenjara selama 46 tahun hingga meninggal pada 1987 pada usia 93 tahun. Dia memutuskan untuk membuat tali leher baru yang bergaya menggunakan wayar sambungan. Dan kemudian, grafiti melakukan selebihnya untuk kita. Hess ialah pengkhianat. Tetapi seterusnya ialah manipulator hebat yang hampir mengubah sejarah. Nombor 25. Albert Speer, raksasa dengan kemahiran PR luar biasa. Dia adalah seorang arkitek yang berjaya, menteri persenjataan dan pengeluaran perang Reich, serta kawan rapat Adolf Hitler. Dia terlepas hukuman mati di perbicaraan Nuremberg dengan meyakinkan orang ramai dia tidak bersalah. Terperangkap dalam mesin Nazi, satu kenyataan yang telah banyak kali dibuktikan tidak benar. Selepas keluar penjara pada 1966, dia menjadi selebriti antarabangsa suram, sering memberi temu bual dan menulis tentang Reich ketiga. Dia selalu menggambarkan dirinya lebih baik daripada siapa dirinya sebenar. Dia ke London pada 1981 untuk program temu bual TV
di mana dia mengalami strok dan meninggal dunia pada 1 September. Jika anda fikir sudah lihat kejahatan, bersedialah. Tokoh berikut, nombor 24, Oscar der Lewanger, digelar Nazi paling teruk oleh sesetengah pihak. Satu perkara yang sangat dahsyat. Dia psikopat dan sadis seksual paling teruk. Komander Brigade der Lewanger, unit hukuman dari banduan ganas. Dia dan anak buahnya lakukan kekejaman besar di Eropah Timur, menumpaskan pemberontakan dan melakukan perkara yang tidak terbayangkan terhadap orang awam. Dia ditangkap pada 1 Jun 1945 ketika cuba melarikan diri selepas perang, lalu ditempatkan di pusat tahanan pengawal Poland. Menariknya, der Lewanger meninggal dunia seminggu kemudian akibat semula jadi. Namun apabila anda digelar penjagal Warsaw dan akhirnya ditangkap pengawal Poland, dipukul hingga mati adalah pengakhiran yang sesuai. Der Lewanger mati dengan kejam. Nazi seterusnya ini akan mati perlahan dan lama. Nombor 23. Joachim von Ribbentrop ialah Menteri Luar Negeri jahat yang memastikan kerjasama kuasa paksi di Eropah melalui diplomasi gelap. Dia adalah antara kuasa utama yang mendesak peperangan Amerika-Jepun selepas serangan Pearl Harbor. Malah Nazi lain tidak suka padanya, menganggap dia bodoh dan membosankan. Namun, dia ada satu pencapaian unik tiada Nazi lain miliki. Selepas perang, Ribbentrop ditangkap, dibicarakan dan pada 16 Oktober 1946 menjadi Nazi pertama dihukum mati. Hukuman gantung di Nuremberg dilakukan oleh Sarjan Major John C. Woods dari Amerika Syarikat. Namun beliau tidak menjalankan tugas dengan baik. Gantungan Ribbentrop dilakukan secara salah. Lehernya tidak patah dan dia dicekik perlahan selama 14 minit sebelum mati. Keadilan datang dengan penuh kesakitan untuk Ribbentrop. Raksasa seterusnya hampir tidak menghadapinya. Nombor 22. Walter Funk. Namanya saja menarik, tapi tiada apa yang istimewa. Sebagai Menteri Ekonomi Reich, Presiden Reichsbank dan Setiausaha Negara di Kementerian Pencerahan Awam dan Propaganda, dia memegang banyak jawatan, namun tidak pernah memakai tudung algojo. Ketika perbicaraan Nuremberg, dia menangis apabila peranannya dalam Holocaust dibincangkan, membangkitkan simpati juri. Dia hanya dihukum penjara seumur hidup, bukan hukuman mati. Pada 1957, dia diberikan pelepasan atas belas kasihan kerana kesihatannya merosot. Tapi sebenarnya tidak seteruk itu. Dia hidup 3 tahun lagi sebelum meninggal akibat komplikasi diabetes pada 31 Mei 1960. Sesetengah raksasa menerima hukuman mereka. Yang lain, seperti yang seterusnya ini, menjalani kehidupan yang tenang pula. Nombor 21. Karl Dönitz, Laksamana Tentera Laut berbakat dan peminat tegar Hitler, dilantik rasmi sebagai pengganti Hitler selepas Führer pergi ke lubang berapi bawah tanah. Sebenarnya ini berlaku kerana Göring yang akan diceritakan nanti baru saja membuat Hitler marah. Jadi Hitler mahukan sesiapa saja asalkan bukan Göring. Dönitz menyerah kalah bagi pihak Jerman kepada pihak bersekutu sebelum disabitkan jenayah perang di Nuremberg dengan menegaskan beliau hanya mengikut undang-undang peperangan. Beliau dipenjara 10 tahun, kemudian bersara di kampung dekat Hamburg. Beliau meninggal akibat serangan jantung pada malam Christmas 1980, usia 89 tahun. Nazi ini memilih hadapi keadilan dengan caranya sendiri. Nombor 20. Hermann Göring. Sangat kejam dan antara Nazi paling berkuasa. Beliau bergelar Panglima Tertinggi Tentera Udara, Menteri Presiden Prusia, Tuan Perburuan dan Hutan Jerman serta jawatan lain yang diingini. Beliau ditangkap selepas perang dan di perbicaraan Nuremberg didapati bersalah atas konspirasi, jenayah terhadap keamanan, jenayah perang dan jenayah terhadap kemanusiaan. Beliau dijatuhkan hukuman mati dengan digantung, walaupun beliau meminta untuk ditembak oleh skuad penembak. Malam sebelum pelaksanaan hukuman, pada 15 Oktober, beliau mengambil pil cyanida untuk mengurangkan penderitaan dan tidak sempat merasai tali gantung. Nazi seterusnya hilang begitu sahaja, hingga sejarah terpaksa mencarinya. Nombor 19. Martin Bormann adalah antara kes paling misteri. Kita tahu dia telah meninggal dan mayatnya ditemui. Tetapi persoalannya, bagaimana? Sebagai ketua parti Nazi, pejabat kansler dan setiausaha peribadi Hitler, beliau dianggap bahagian utama mesin perang Nazi. Walaupun beliau berjaya mengelak daripada ditangkap, beliau telah disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman mati secara in absentia di perbicaraan Nuremberg pada tahun 1946. Beliau hilang selama beberapa dekad sebelum mayatnya ditemui di Berlin pada 1972.
dan dikenal pasti pada 1973. Kemungkinan besar ialah pengambilan suplemen diet kegemaran Nazi, sianida. Pembalasan terhadap raksasa seterusnya akan menjadi kejam dan peribadi. Nombor 18. Rudolf Höss, bukan Rudolf Hess, ialah komandan Auschwitz di mana lebih 1 juta orang dibunuh. Selepas cuba menghilangkan diri dengan identiti palsu pada tahun 1946, dia telah ditangkap oleh pihak British dan diekstradisi ke Poland di mana dia dibicarakan atas tuduhan membunuh dan akhirnya dijatuhkan hukuman mati pada tahun 1947. Seperti ramai Nazi lain, dia cuba lari dari tanggungjawab jenayahnya. Namun yang pelik, hatinya luluh dengan layanan baik rakyat Poland semasa di penjara. 4 hari sebelum pelaksanaan, dia baru sedar besarnya jenayah yang dilakukan dan mengakui nyawanya wajar diambil sebagai hukuman. Dia digantung pada tiang gantung khas di depan. 100 orang. Kebanyakannya mangsa yang terselamat dari kem penyiksaannya. Jika anda rasa sudah lihat kekejaman, yang seterusnya lebih dahsyat. Nombor 17. Sejarawan Michael Allen menggambarkan beliau sebagai individu paling keji dalam organisasi paling keji. Odilo Globocnik ialah tonggak operasi Reinhardt, pembunuhan terancang Yahudi Poland dalam fasa paling maut Holocaust. Jika lawan anda Odilo Globocnik dalam pertandingan orang paling jahat, lebih baik berundur. Dia melarikan diri selepas kejatuhan Nazi, tetapi ditangkap tentera berkuda British di Austria pada 31 Mei 1945. Dia sedar, kerana jenayah beratnya, dia tiada peluang selamat keluar dari situasi ini. Dia memang ada kapsul sianida dan memilihnya. Jika anda tertanya-tanya sama ada Odilo akan ke neraka, semasa mahu kebumikan mayatnya di tanah perkuburan gereja, padri arahkan dikebumikan di luar kawasan itu kerana tidak mahu mayatnya di tanah suci. Teruk kan? Kengerian seterusnya pasti buat anda meremang. Nombor 16. Paul Blobel ialah seorang komander skuad pembunuh bergerak dengan 2. Sebab kejam dia dikenali, dia mengatur pembunuhan besar-besaran babiar di Kiev, yang terbesar semasa Perang Dunia Kedua. Dan dia merupakan perintis kepada apa yang dipanggil van gas, iaitu bilik gas bergerak yang digunakan untuk menghukum mati para tahanan. Dia sendiri mengaku bertanggungjawab atas 10,000 pembunuhan semasa perbicaraan. Lebih teruk daripada gabungan semua pembunuh bersiri Amerika dalam sejarah. Dia disabitkan atas semua ini dan percubaannya menutup bukti Holocaust dalam perbicaraan Einsatzgruppen 1947-1948. Pada 1951, dia dengan wajah muram dibawa ke tali gantung penjara, lalu mengalami jatuhan pendek dan hentian mengejut. Kematian lebih baik dan bermaruah berbanding ribuan mangsa, kengerian makin meningkat. Pembunuh seterusnya jadikan kekejaman sebagai seni menakutkan. Nombor 15. Salah seorang pembunuh paling kejam dalam sejarah. Lebih 100,000 mangsa. Friedrich Jekin melakukan pembunuhan beramai-ramai terancang, menyebabkan bahagian kesatuan Soviet yang dikuasai Nazi ketakutan. Pemerintahannya membunuh banyak nyawa secara sistematik dan menakutkan. Pernah dia melihat 25,000 tahanan dibunuh berturut-turut tanpa sebarang emosi. Tiada air mata mengalir ketika dia ditangkap Rusia pada April 1945 dan dibawa ke Latvia untuk soal siasat. Mungkin mereka telah menyeksanya dengan teruk. Kami juga tidak simpati padanya. Dia dibicarakan di tribunal tentera pada 3 Februari, didapati bersalah dan digantung di hadapan orang ramai seramai 4,000 orang yang bersorak gembira pada petang yang sama. Tidak semua raksasa mendapat berita itu serta-merta. Nombor 14. Sebagai komander 2 kem maut yang kejam, Sobibor dan Treblinka, bekas polis Franz Stangl bertanggungjawab atas lebih 1 juta kematian. Sebelum menetuai kem tahanan, dia pegawai SS dan terlibat dalam Aktion T4, iaitu program Nazi membunuh orang kurang upaya dalam program eugenik. Selepas perang, dia melarikan diri ke Brazil melalui laluan tikus dan bekerja di Volkswagen do Brazil sehingga ditangkap pada 1967. Dia tidak pernah mengaku bertanggungjawab atas jenayahnya. Sebaliknya mendakwa hanya mengikut undang-undang Jerman ketika itu. Dia dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup, yang jelas memberi kesan besar kepada Stengel yang sudah pun uzur. Kesihatannya merosot dan dia meninggal dunia akibat kegagalan jantung 4 tahun selepas dipenjarakan. Keadilan cepat berlaku untuk ahli Reich ini. Nombor 13. Selepas kematian Heydrich, Ernst Kaltenbrunner
menjadi antara pentadbir Nazi paling berkuasa. Dia bertindak sebagai ketua ketiga Pejabat Keselamatan Utama Reich yang secara keseluruhan mengawasi kumpulan berbahaya seperti Gestapo, Kripo dan Jabatan Perisikan, iaitu ST. Rekod panjangnya membantu dan bersubahat dalam jenayah perang akhirnya menghantui dirinya semula. Pada 1 Oktober 1946, apabila dia dijatuhkan hukuman mati dengan cara digantung, dia telah dihukum bunuh bersama kumpulan pertama Nazi. Selepas 15 hari selepas digantung dan dibakar, abunya dikatakan dibuang ke Sungai Isar di Munich. Senarai pemimpin Nazi yang telah mati semakin bertambah dan nama seterusnya akan ditambah. Nombor 12 dikenali sebagai binatang Belsen. Joseph Kramer adalah mimpi ngeri SS yang hidup. Dia komandan di kem Auschwitz dan Bergen-Belsen, bertanggungjawab atas kematian ribuan orang. Tiada komandan kem maut yang baik. Namun Kramer terkenal sangat sadis. Dia seronok memukul, menyeksa tahanan, melepaskan anjing ganas dan membariskan mereka di kubur besar untuk ditembak. Dia ditangkap British dan dihukum mati pada 17 November 1945 atas jenayah kemanusiaan. Albert Pierpont, tukang gantung British profesional dengan lebih 400. Hukuman mati adalah orang yang mengikat tali di leher Kramer dan menarik tuil, menghantarnya ke neraka. Nazi menyangka mereka bebas, tetapi mereka silap. Nombor 11, Erich von den Bach-Zelewski ialah pemimpin tertinggi Nazi dan peneraju utama Perang Keselamatan Nazi. Inisiatif melemahkan dan memusnahkan penentang rejim. Dia mengetuai penindasan pemberontakan Warsaw 1944, membunuh ribuan orang awam. Dan ironi yang kejam ialah, dia langsung tidak dibicarakan di Nuremberg. Namun, itu tidak bermakna dia akan terlepas daripada keadilan selama-lamanya. Dia ditangkap dan dibicarakan pada 1961 kerana peranan dalam pembunuhan Ernst Röhm pada Malam Pisau Panjang. Dia kemudian didakwa semula pada tahun berikutnya atas pembunuhan beberapa orang komunis pada 1933. Dipenjara seumur hidup dan meninggal dunia pada 1972 akibat penyakit. Sesetengah Nazi fikir masa boleh lindungi mereka. Yang seterusnya, sedar tali gantung tidak menunggu dan ada sandaran nombor 10. Wilhelm Keitel sangat licik hingga semua Nazi atasan kecuali Hitler membencinya. Ini kerana komander tentera ini memang peminat utama Hitler. Dia mengarahkan jenayah perang kejam untuk Hitler. Jadi selepas perang tamat, akibat berat menantinya. Keitel mengalami salah satu kematian paling kejam akibat pasukan tidak cekap ketika hukuman gantungnya pada 1946. Pintu perangkap yang dia dan tahanan lain jatuh melaluinya terlalu kecil, menyebabkan dia terhantuk kepalanya semasa jatuh, sekaligus memusnahkan momentum jatuhan itu. Ia mengakibatkan seksaan sawan selama 24 minit sebelum dia akhirnya mati. Nazi seterusnya ini menemui ajalnya, tetapi jasadnya tidak diketahui di mana. Nombor 9. Aribert Heim, dikenali sebagai doktor kematian dan penjagal Mauthausen, kurang dikenali berbanding Joseph Mengele, namun mungkin sama ganas dan sadis. Dia menjalankan eksperimen ke atas manusia di kem Mauthausen, termasuk viviseksi dan amputasi tanpa anestetik, suntikan petrol, dan merekod masa kematian dengan jam randik. Untuk hiburan gilanya sendiri, dia tidak dibicarakan di Nuremberg. Sebaliknya, melarikan diri ke Kaherah, Mesir, dan memeluk Islam, dikenali sebagai Tariq Farid Hussein. Mahkamah Jerman sahkan pada 2012 bahawa Heim meninggal pada 1992 akibat punca tidak diketahui, walaupun banyak kematian masih tidak jelas. Anak lelakinya berkata, Heim dikebumikan tanpa tanda, menjadikannya mustahil untuk penyiasat mencari mayatnya untuk ujian DNA. Sekarang, untuk seseorang yang menerima nasibnya di tangan orang yang pernah dia zalimi. Nombor 8. Christian Wirth begitu kejam dan dibenci sehingga dia dikenali sebagai Christian si kejam. Dalam kalangan rakan pegawai, dia melibatkan dirinya dalam euthanasia besar-besaran terhadap orang kurang upaya dan pembunuhan mereka yang dianggap tidak diingini oleh Nazi dalam operasi Reinhardt dengan semangat yang mengejutkan dan gembira. Dia merupakan satu kuasa yang menakutkan di seluruh Yugoslavia, terutamanya. Jadi memang wajar jika dia menemui ajalnya di tangan rakyat Yugoslavia. Pada 26 Mei 1944, semasa menaiki kereta atap terbuka atas urusan ketenteraan, dia ditembak oleh partizan Yugoslavia, menamatkan pemerintahan terornya. Akhirnya, senarai ini semakin suram.
Dan yang seterusnya adalah salah seorang wanita yang layak berada di sini. Nombor 7. Seorang wanita yang jarang ditemui. Maria Mender, pegawai Nazi berpangkat tinggi, merupakan seorang lagi pegawai kem tahanan yang sangat kejam dan ganas di Auschwitz, Lichtenberg dan Ravensbrück. Dia terkenal kerana memukul tahanan hingga mati yang dianggapnya sebagai tugas mendisiplinkan mereka. Selepas ditangkap, dia didapati bersubahat dalam kematian sekitar 500,000 tahanan. Walaupun memohon pengampunan, dia tetap dihukum gantung. Pada 24 Januari 1948, Mendel menerima balasan atas kekejamannya, manakala orang seterusnya terlepas sepenuhnya. Nombor 6. Eugen Fischer ialah pemikir Nazi yang setia Dan pengarah Institut Kaiser Wilhelm untuk Antropologi, Keturunan Manusia dan Eugenik. Teori bangsa Aryan unggul memberi inspirasi utama kepada Hitler dan penyelidikan pseudo-saintifiknya membentuk asas eugenik Nazi. Asal-usul Holocaust jelas dalam setiap tindakan Fischer. Dan sedihnya, walaupun ahli parti Nazi, beliau tidak pernah dihukum atas peranannya. Meninggal dunia akibat sebab semula jadi pada tahun 1967 pada usia 93 tahun. Sekarang, untuk seseorang yang membantu meletakkan asas bagi SS dan tidak pernah hidup untuk melihatnya berkembang. Nombor 5. Anda mungkin tidak pernah mendengar tentang Julius Schreck. Tetapi beliau adalah salah seorang kegemaran Hitler. Schreck ialah veteran Perang Dunia Pertama dan penyokong awal Adolf pada zaman paramilitari sayap kanannya. Selepas itu, beliau menjadi ahli detasmen ribut atau SA dan kemudian pemimpin pertama SS. Beliau juga merupakan pemandu peribadi Hitler, seorang yang benar-benar dianggap sebagai sahabat oleh Hitler. Beliau dijangkiti meningitis pada 1936 dan meninggal pada 16 Mei. Tanpa beliau, siapa tahu jika SS akan menjadi seperti apa yang telah berlaku. Dalam Reich, pengkhianatan bukan sekadar menamatkan kerjaya dan lelaki ini akan mengalaminya. Nombor 4. Karl Otto. Koch ialah komandan kem tahanan perintis, berperanan awal di Buchenwald, Sachsenhausen dan Magdanek bersama isterinya Ilse yang juga kejam. Tetapi bukan pihak bersekutu yang mencari hukuman untuk Koch, sebaliknya Nazi sendiri. Mereka mendapati bahawa beliau telah menggelapkan sejumlah besar harta rampasan yang dicuri daripada tahanan kem Buchenwald. Masalahnya bukan dia mencuri daripada orang tak bersalah, tapi kerana dia curi dari negara tanpa berkongsi hasilnya. Dia ditangkap oleh ketuanya dan didapati bersalah atas tuduhan penggelapan dan pembunuhan 3 tahanan untuk menutup jenayahnya. Pada 5 April 1945, dia dihukum mati oleh pemerintahnya melalui skuad penimbak. Kem Buchenwald dibebaskan tentera Amerika seminggu selepas itu. Nombor 3. Amon. Gut merupakan salah seorang komandan kem tahanan yang paling terkenal di kalangan orang ramai. Terima kasih kepada peranannya sebagai penjahat utama dalam filem Schindler's List, di mana wataknya dilakonkan oleh Ray Fiennes. Dia disabitkan, saya petik, secara peribadi membunuh, mencederakan dan menyeksa ramai orang walaupun tidak dikenal pasti. Selepas perbicaraan di Krakow, dia digantung pada 13 September 1946. Walaupun pernah memerintah kem tahanan Krakow Plaszow dengan kuku besi, kemudian mayatnya dibakar dan abunya dibuang ke Sungai Vistula. Kematian seterusnya ini akan menjadi lebih simbolik. Nombor 2. Joseph Goebbels ialah seorang Nazi sejati. Seseorang yang secara literal bersama Hitler hingga ke saat akhir. Goebbels ialah seorang pakar propaganda yang pembohongannya membakar kebencian perkauman dalam kalangan rakyat Jerman dan membantu membina alasan untuk perang. Namun, apabila Hitler mati, kita akan sentuh mengenainya nanti. Goebbels ditinggalkan sendirian, tetapi dia tidak berbuat demikian. Sebaliknya, dia kumpulkan keluarganya dan memutuskan mereka harus pergi bersama. Anak-anak diberi morfin dan semasa tidur, kapsul sianida dihancurkan dalam mulut mereka. Goebbels dan isterinya Magda dipercayai mengambil sianida, walaupun ada pelbagai versi. Atas permintaan Goebbels, seorang askar Nazi menembak mereka 2 kali dengan senapang untuk pastikan kematian mereka. Namun masih ada satu kematian lagi yang bakal dinikmati, iaitu nombor 1. Apabila jelas bahawa Nazi tidak akan memenangi perang yang mereka mulakan, Adolf Hitler memutuskan kemenangan terbaik adalah dengan tidak dibunuh oleh tentera merah yang sedang mara. Selepas menulis wasiat terakhir, Hitler dan Eva Braun membunuh diri dengan makan malam sianida. Namun, Hitler enggan mati dengan mulut berbuih. Jadi dia gunakan pistol perkhidmatan untuk menamatkan nyawa.
Anak buahnya kemudian seret mayat ke halaman dan membakarnya. Mungkin supaya Soviet tidak boleh gunakannya sebagai pinyata jika mereka ambil alih bunker itu. Tapi bagaimana pula dengan pemimpin Nazi yang masih hidup? Lihat apa yang berlaku kepada pemimpin Nazi selepas Perang Dunia Kedua dan kisah-kisah Nazi yang lain. Atau tonton ini.